Seriously, saya jarang ada mengidam makanan-makanan sangat sebenarnya. Kalau makan tu saya makan je apa ada. Tapi kalau bab benda ni, kalau cakap bab mengidam ni lah one of makanan yang saya mengidam sangat nak makan. Dah bertahun dah saya cari. Saya pergi ke Yala, saya pergi ke Patani, hari raya pun saya pergi, dengan harapan kita dapatlah makan rasa benda ni. Tapi hari ni alhamdulillah Tuhan hadirkan. Ui, Tuhan makbulkan. Memang sedap. Last 2019 saya makan. Dah 6 tahun. Finally guys. Finally, berasak-berasak lagi, panas-panas lagi. Finally saya dapat juga akhirnya. Setelah bertahun lamanya saya mencari benda ni. Sayalah guys, memang jarang ada benda-benda yang craving ataupun benda-benda yang mengidam nak terkait makanan ni. Jarang. Tapi ni lah antara makanan yang saya mengidam lah. Kalau kata orang tanya apa yang awak idamkan nak makan, this is one thing. Tapi saya bila fikir-fikir balik, banyak makanan yang berunsur sate lah. Hari tu pergi satu saya teringat makan kebab. Dia sate tapi dia panggil kebab. Kebab kuda. Ni kulit ayam. Saya pun mengidam kalau ada kulit paprik ni. Paprik pula, kulit percik ni. Dan tu kalau ada perut percik pun sedap sikit. Sedap. Sedap. Saya dah terbayang. Ni saya hari ni saya alhamdulillah saya dapat kulit percik. Terima kasih. Ya Allah. Terima kasih. Nanti kita try cari kebab kuda pula. Daging apa tu? Daging ziang-ziang pun best ke? Lemak dia cair dalam mulut. Okay lah. Jom next week China. Siapa nak ikut? Follow Planet Express. So alhamdulillah guys, hari ni saya dapat makan ni juga. Syukur pada Tuhan diberi kesempatan untuk makan dan merasai benda yang kita suka. So alhamdulillah. Jumpa dah di next video.